macam ni. Kita semua Tak okey. Dia batul lagi batul. Batul ni macam. Jangan saya duduk kat atas. Kat apa ni first kali mak Fatul chat mak Mijah. Mak aku chat. Mak kau chat. Mak kau cakap apa? Hari tanya Apa update kan? Tanya update. Oh dia suruh update lah. Lepas tu mak Fatul update lah. Update? Pasal tanya Mak Anip. Oh. Lepas tu mak aku cakap, mak aku tak jawab. Mak kau tak jawab. Ni mak dia macam nak cakap je mak. Apa tu macam coverkan kita orang kata aku kereta tapi lepas tu sini yang beritahu mak dia kata aku bawa kereta. Oh Fatul pun tahu bukan mak Anet. Mak aku kata macam ni. Tadi saya nampak macam abang saya, abang Amy tu lah dia dah bawa lah situ. Oh mak kau cakap abang. Macam dia pun dah tak tahu lah yang Mijah buat. Oh maksudnya basically tak tahu. Lepas tu mungkin lepas tu mak Fatul chat Fatul. Lepas tu tiba kantor ke? Lepas tu sini beritahu kata aku bawa kereta. Oh lepas tu mak Fatul bagi tahu mak kau lah. So kita assume kat sini mak aku tak tahu apa lah. Faham? Macam Mak Anip tengah sibuk borak dengan Sama aku tengah sibuk masak, sibuk uruskan kucing, kerja semua. Sampai. saya Mak Anip mencelen. Meja sebelah. Meja sebelah. Kau punya. Itu kau punya soy sauce. Belum. Ada punya ada 2 ayam. Banyak lah. Ya. Ada punya kat atas. Oh. Itu dia punya gila Anip. Banyak lah. Anim, sumpah. Itu soy sauce. Tapi harga RM16. Tak macam iklan ni. Sumpah. Fake. RM16. RM16 Mijah? Ni 18 tu. 16. Ini minum lagi ya? Aku bagi 12. So cheap. Like, this is the bargain, guys. This is the bargain. Ambilkan sambal. Kau tak akan sambal kan? Nak. Saya kata akan sambal kan? Tak Pedas gila. gila sepas-sepas. Pedas gila. Kena raya mama. Ada. Sudah, ambil tak? Dah satu makan sini. Yang macam chicken dumpling. Kau ingat aku Tapi dengan mak bawa Fatul dah kau calm down kan? Mak aku dengan tak apa. Dah calm down. Berapa kali ya? Betul. Macam dah. Dah reda lah, dah reda. Dia kata apa? Denda Mijah tu nanti. Sudah gila ke? Dah apa nama dia? Kau cakap dumpling. Bagus kan? Bila rumah aku memang tak kasih aku keluar dah. Lepas ni. Tak, aku rasa okey je. Bra. Kau duduk dengan mak aku tadi. Balik ni boleh wah-wah tau. Boleh? Tak ada orang? Tak, terus mak Mijah tengok CCTV kan. Jadi kat luar rumah je lah. Tak ada orang. Oh ya ke? Kalau di kadang segar Kalau pula. rumah buat apa? Tak ada ke? Tak ada. Oh. Gila dalam rumah. Tak hidup aku dalam rumah tu lagi. Aku ingat dalam rumah baru. Dia pedas? Sepas-sepas? Pedas sepas-sepas? Pedas. Tak. Saya tak rasa tu. Aku sendiri. Dulu kan? Tak, dia first bite dia macam, oh. Macam ni? Oh. Dah? Dah. Pedas. Adik. Ha? Adik. Oh. Ha? Kau apa? Ha? Ya. Apa? Ha. Nama? Kecil Kecil macam form 3 pun. Tahu. Nama? Cakap. Cakap sekarang. Adik dia. Adik kan? Adik ya? Form tahu. Tak pasti jangan kongsi. Amnam. Dia nak buat beli am. Ada cukup ke ayam? Tak cukup. Tak Mijah punya tak ada. Anak ayam kau duduk ketul je. Dia banyak bodoh. Oh, lepas ni aku ada sini je. Kan? Satu orang ada wheelchair ke buat wheelchair? Dia kau nanti beli SIM card kau. Gimana? Oh. Kau nanti beli SIM card. Beli SIM card. Dia apa? Beli SIM card. Oh. Gimana? Mengimol lah. Kau babi. Ada muka kau. Oh, respect tak tu ayam aku je apa. Ada kau beli tapi. Ha? Kau beli tu. Tak kentut. Bukan tak kentut. Akan nonton. Tak. Saya kata pernah kentut.
Lepas ni aku dah tak akan naik motor. Mana foto? Sumpah. Traumatized. Traumatized. Waktu tu main naik. Waktu tu main naik pergi beli SIM card. Kau. Untuk apa aku nak teman dia ikut SIM card? Semua benda apa? Sampai mati. Apa kau mati naki? So dia mati dulu baru sampai. Babi. Naki lagi mak dia nonchalant. Dia keluar tadi. Dan mak dia kisah tapi dia tak kisah kak. Mak dia kisah tapi Naki tak Dia kisah. tak kisah yang mak dia kisah. Aku kisah dan nak terkencing mak aku kisah. Tapi dia memang senang. Mama dah marah saya. Dah kau bagi mak kau. Aku guna kekuasaan nak bongsu aku yang akak-akak aku tak boleh nak buat. Mama adiknya dia anak seorang je lelaki tau. Dia buat macam ni. Dia sebab akak aku Cakap lah. sebab aku rasa akak aku sebab aku kan akak-akak aku yang atas aku semua akak-akak kan. So macam mak aku masih macam aku ni perempuan. So mak aku buat macam aku ni perempuan sebab akak-akak aku semua perempuan. Ya. Lagipun dia tak pernah experience yang macam bawa jauh-jauh ni. Elok je akak. Kau kan bawa lagi. Aku macam boleh lagi sebab aku So ni lah cara kau nak prove kat mak kau yang kau boleh bawa jauh. Kau dah prove dah? rebellious, rebel. Kau boleh cakap lah. Kau tadi reckless, baru dia percaya. Okay, akak aku yang JPJ 2-3 kali baru lulus, boleh bawa jauh. Aku JPJ sekali lulus. Tak jauh pula. Aku macam Tapi at least kita tak kisah vape lah. Kan? Apa dia menghina. aku Tak paling kita tak buat benda yang buruk. Tak paling kita enjoy life, enjoy life. Yes. Kita gelap macam bodoh je. Dia tak pergi kelab malam ke tak? Tak minum arak Tak. pun. Kita tak support ke. Paling teruk pun kita buat mumpai. Nama dia rumah bapak dia. Sambil Tahu tak faham? Dia pergi KL buat apa? Pergi KL lah, hari tu. Dia KL? Apa dia tu sikit-sikit tu? Hari tu dia pergi ni, Oh. yang diorang duduk glamping tu. Ha? Diorang glamping. Apa tu? Glamping? Ya lah, you know post tu. Dalam dia macam kemah tapi dia tutup. Glamping tau, glamping. Ui. Sumpah. Dah lah declare. Kori kan? Kori. Kori? Tak ada Kori lah. Tak ada Kori lah. Tak ada Kori. Kan ada Kori. Siapa jadi? Letak. Oh. Oh, Cimi ada lah. Cimi, Kori lah. Babi je bro. Amin Batia. Amir Batia, Amir Batia lepas tu date dengan Wik dia pula. Oh, kau KL je. Main. Tuk kau wait bagi. Kau dah buat apa? Dia bukan handsome pun. Dah dah gemuk. Sorry, not sorry. Wah, air putih. Ya, dah nak habis dah. Wah, sedap ni makanan. Right. Mana Nakib buat SIM card. Dia kena ukir je, kena potong. Dia kerja kat Selcom. Lambat ni Nakib dengan Patri belakang selesai. Mungkin Nakib hilang pada radar, pada patut. Jadi esok kita duduk rumah Zau. Mami rumah, esok keluar makan je. Tu keluar. Jadi lah. Pandai lah, pandai. Pantai, Dia buka. Balik Dia buka rumah. pula. Kenapa? Antuk pula. Kau bukan kata nak keluar ke esok? Tak tadi. Baik Syah. Ha? Macam Apa KL. tak? Saya KL. Bro. Bu aku memang tak nak pergi masuk. Memang ada cara patutnya. Dua korang kata hari tu siapa? Kai. Okai dengan Ica. Kita kata kat aku dia tak sabar. Ya. Siapa? Kai kata kat aku dia tak sabar dah. Tak. Alah, sianya. Dia last minute eh? Kata Mija memang dia tak boleh keluar lah. Mana bukan salah kau pun. Ha? Bukan salah kau pun. Salah kau apa?
tak. Kau kata salah kau kan? Ha? Kau kata macam salah kau? Siapa kata? Kai. Tahu? Dalam grup? Hell, HR pergi KL tu. Ada asal kau lah. HR pergi KL. Kita IKA buat apa? Tak. Kau kata kau tak boleh plan? Tak boleh plan. Oh. Aku memang banyak plan cancel tu. Hehehe. Tak boleh dinafikan dah. Bukan salah aku, salah surrounding. Teng teng teng. Rabu ni aku pergi Melaka lagi. Ni yang cousin aku. Kalau yang cousin aku, mak aku tak kasih. Tak asli. Rabu ni aku pergi Melaka lagi. Yang cousin dia tu lah bagi. Apa dengan kereta? Tapi dia drive lah, cousin aku yang drive. Dia dah kan? Boleh lah. Kalau aku ni grounded semua ni. Dia dah happy lah kat Thailand. Ni orang bercuti kan macam baik sikit. Lagi salah aku gak. Mak aku dah suruh ikut dah. Tahu kau ni. Malah nak pergi Thailand bosan lah. Ya sebab dah banyak kali pergi kan? Kau balik tahun lepas. Pergi lagi. Aku tu pergi Genting, tak nak pergi pula. Genting bosan lah. Tak ada sekarang tempat aku tak pernah pergi. Kan tak pernah pergi, tak pernah pergi lagi. Genting betul. Cameron nama tak pergi? Cameron tak sejuk lah. Tak sejuk lah. Dah panas lah kamera. Cameron dah bosan lah. Ya ke? Entah lah. Ada kambing. Shit. Aku Rumah. suka dia punya klinik. 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 Klinik lah. Tak makan. Tak makan kat kamera. Ada Kau kredit pula. ke? Ada. Kredit. Kredit lah ada. Sayur. Tadi aku orang semua nak. Tak nak. Kita ni makan dah. Diorang tak makan dah tak makan. Tapi kita je ada satu kereta. Dia memang makan. Mak Fatul tak kasih aku. Fatul naik aku. Ya, kita berempat. Kita kena siap makan. Makin kan dengan aku. Lepas tu tak makan lagi lah? Ya, patut kan kau. Oh. Kau nak hantar laki lagi nak hantar ikan tak terlambat kan. Aku lari dulu lari. Laki bungkus sekarang kita kisau. Kalau biar kau gerak terus. Aku nak hantar Fatul laki lagi kan. Jom makan dulu. Kan lagi lambat. Nanti nakip Fatul naik aku. Terus. Ni orang tadi kita tiga orang lah. Tapi beritahu Fatul je. Kau boleh abang kau boleh hantar Nakib pergi rumah. Boleh kan sebab duit pun. Dekat je dengan Michael kan? Kan? Kau dekat dengan Michael. Memang ada simpang tu nanti Nakib bagi tahu lah. Dia jumpa kat mana? Rumah aku rumah lelaki dekat. Aku tak tahu. Masa korang gerak Michael, rumah Nakip. Kau tunggu kat rumah Nakib. Hantar ikan Kenapa dulu. tak sekali dengan kau? Tak hantar. Kan nak hantar ikan dulu, lepas tu dah bagi rumah Nakip. Tunggu je sampai kita datang. Ya, dari rumah lelaki. Ya. Kau dah balik lah? Kau kena makan apa lagi? Lagi lama ni. Tolong aku bagi aku hilang dia. Jom. Tak cakap lah. Kau kena cakap lah. Apa? Ya aku nak call aku nak call aku. Tak cakap dengan Mak Fatul yang kau dah chat kan? Mak Fatul kata apa? Ha? Dia kata apa? Aku suruh call nak juga. Apa makanan orang makan? Ya tu. Dia order lambat. Ha. Tak, kita dah order dia. Dah. Tak lupa kau orang tanya. Macam ramai-ramai je. Tak dah baru order kan? Bukan kita sekali sama. Tak ada orang lambat lagi kan? Kita nak bayar kat meja. Aku tengok belakang dia masih lagi ke. Oh ya. Haikal dia observer. Tak apa. Masuk lagi. Eh. 8. Ha?
624. Balik over. Aku bidang dah. Asal dah mesti dah makan. Wah? Bila ni pasal tu. Ha? Kalau tengok ni. Ya. Aku dah mesti dah. Yang ni kan? 624. Order nombor 21. Tak bukan tengok yang tu, tengok langsung masa 6.5. Kita orang 6.24. Beza 6 minit je. Oh, masih jauh beza sangat je. Ha? Alah. Kau ada apa pelik-pelik ni? Oh, tu aku rasa kena tanya lah. Abang, Takut order tak masuk. air je dapat. Air je dapat. Kan? Kan? I don't know guys. I'm just eating my food. Kan? Oh. Tak nak end dia. Apa masalah? Dekat je ni 20 minit tak makan. Lebih kurang lah. Awak kata bawa sekitar jangan sampai pekan lah. Awak tengah sini banyak bawa.